atas, tembak atas, tembak atas. Apa khabar guys? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ini 26 Mei 2025. Kita bersiaran di sini di SHL Coachwork yang terletak di Selimbit Ipoh Perak, iaitu sebuah tempat membuat badan bas yang terkemuka di Perak dan juga di Malaysia. So hari ini kita berkesempatan untuk membuat review dua buah bas sekaligus ya. Nampak tu? Ada sebuah lagi kan warna merah di bahagian sana. So terima kasih kepada Queen Express kerana memberikan kita ruang dan peluang untuk membuat review ringkas pada kali ini. So menurut info, ini di antara unit yang pertama dalam keluarga Queen Express yang menggunakan model The Arc Series yang dibuat oleh SHL Coachwork. So saya cuba dapatkan full view. Kena masuk sikit ke dalam kilang. Dan inilah wajah penuh untuk Queen Express yang berwarna kuning putih yang bernombor pendaftaran DFH 5577. Manakala DFH 3377 menggunakan warna merah dan juga warna putih. Sebentar lagi kita akan buat review di bahagian sana pula. So jom kita pergi lebih dekat, lebih detail kita lihat apa yang ada pada bas yang dibuat oleh SHL Coachwork untuk bas Queen Express pada kali ini. So kita tengok dulu bahagian mata bertentang mata untuk DFH 5577, bas yang berwarna kuning dan juga warna putih. Sekarang kita tengok pula bahagian mata bertentang mata untuk bas unit yang kedua, DFH 3377, bas yang berwarna merah dan juga warna putih. So sekarang kita tengok wajah penuh untuk kedua-dua buah bas ini. Bas yang berwarna merah dan juga warna kuning. Memang cantik. Yang mana satu pilihan korang? Merah ke kuning? Tapi kalau tanya Yop, Yop kata kuning lebih menyerlah, iaitu kuning di Raja. Kita tengok bahagian dalaman untuk DFH 5577, bas yang berwarna kuning, putih dan mempunyai garisan warna hitam. So seperti biasa untuk The Arc Series pastinya akan ada welcome light yang tertulis The Arc Quality and Craftsmanship. So kita tengok dulu, inilah bahagian tempat duduk pemandu bas ini. Dashboard berwarna kuning dan juga warna hitam, dan tempat duduk berwarna hitam yang sudah tentunya selesa. Okay, so sekarang kita berada dalam salah sebuah bas dua tingkat yang dimiliki oleh Queen Express. Unit yang terbaru. Saya rasa yang inilah antara unit yang pertama yang dikeluarkan oleh SHL untuk Queen Express. So sekarang kita berada dalam bas yang bernombor pendaftaran DFH 5577, bas yang berwarna kuning putih
Dan bahagian dalaman juga berwarna kuning diraja, nampak tu. Seat yang digunakan sudah pastinya seat yang selesa, iaitu seat yang dibuat oleh Damrong Seat Group. Kita tengok apa yang ada pada tempat duduk yang dibuat oleh Damrong Seat Group ni. So pertama kali kita tengok dulu warna asas dia warna biru dan mempunyai lining berwarna kuning. So bertepatan lah dengan tema bas ni, warna kuning putih. Tengok bahagian atas ni pun lampu semua pakatnya warna kuning diraja. So seperti biasa mempunyai seat belt seat belt 2 pin kat sini. Seperti biasa juga ada cup holder kat sini, boleh letak air mineral ataupun soft drink. Yang paling penting lah kalau pergi mana-mana sekarang mesti orang nak tanya, bas tu ada USB tak? So kita letak kat sini, ada 2. So janganlah berebut, bawa je wayar tuan-tuan dan puan-puan, cucuk kat sini, boleh charge handphone ataupun tablet yang tuan-tuan bawa lah. Selain itu kat tengah ni ada handrest. Yang ini merehatkan betis. Dan yang baru saya perasan yang ini sebenarnya massage seat. Nampak tu, dia ada kat sini. Saya pun tak tahu nak guna macam mana. Okay, kita on je. Tapi bila kita on lah, ada tengah bunyi lah. So kat sini ada, memang ada. Nampak dia bergerak tu. Dia caranya dia berfungsi, dia urut begini. Saya tak tahulah dia gunakan konsep massage apa, gawar ke apa sebagainya. Tapi seat kali ini, saya rasa ini pertama kali saya tengok dekat sini, ataupun yang pertama kali saya review seat yang mempunyai massage ni. Nampak dia timbul tu. Ok, alright. So tak guna, kita offkan semula. So ini pandangan daripada belakang. Memang cantik lah. Kena pula bahagian atas yang berwarna kuning diraja, lampu berwarna oranye, dan bahagian ceiling berwarna oranye. Kita berada di bahagian bawah untuk yang bas berwarna kuning di FH5577. Seperti biasalah untuk series skala 2 tingkat pasti akan ada ni. Ni susunan kursi yang ada. Bahagian bawah 10 tempat duduk. Kat atas kaki dia 38 tempat duduk. So total semua 48 tempat duduk semuanya. So ada dua buah televisyen, ada CCTV, ada juga toilet kat sini dan ni ada sedikit microwave dan juga peti ais. Kali ini laluan untuk pergi ke bahagian hadapan. Yang ini bahagian ECU dan ini tempat rehat pemandu, dan kita terus pergi ke tempat duduk pemandu bas yang menggunakan dashboard berwarna kuning dan juga warna hitam. So tadi kita tengok bahagian sisi untuk warna kuning kan. Sekarang kita tengok untuk warna merah pula. So kalau kita tengok corak dia sama saja untuk Queen, kedua buah bas. Cuma yang membezakannya adalah warna pada atas badan bas. So kali ini untuk DFH3377, warna yang digunakan adalah warna merah, putih dan juga ada garis-garis berwarna hitam. Jom kita sengitkan sikit kamera untuk kita menikmati keindahan yang ada pada badan bas yang dibuat oleh SHL Coachworks ini. So untuk yang belum tahu, nama untuk model bas ini adalah The Arc Series A20 DD, mewakili double deck. Yuk berada di belakang bas. Tempat ni sempit. Kalau tengok kan, nampak space dia macam tu ya. Ada lebih kurang 1,5 meter je. Jadi tak dapat nak tengok full view. Kalau bas ni jalan, nanti kita cuba dapatkan wajah penuh untuk bahagian belakang bas ini. So kita tengok dulu untuk DFH3377. Inilah corak yang ada pada bahagian belakang untuk bas yang dibuat oleh SHL Coachworks ini. Bahagian belakang sama saja, bertemakan warna hitam dan juga warna merah sebagai warna asas untuk bas Queen Express ini. Sekarang kita tengok untuk bahagian belakang warna kuning, sama juga macam warna merah, menggunakan warna asas iaitu warna kuning dan mempunyai sedikit garisan berwarna hitam. So kita tengok, inilah lampu yang sangat cantik, yang Yop paling suka lah pada body The Arc series ni. Lampu dia yang sangat cantik dan juga terang ketika berada di atas jalan raya. So sama juga
tertulisnya Queen Express, dalam bahasa Jawi juga Queen, dan juga mempunyai laman sesawang iaitu www.queenexpress.com.my. So sekarang kita berada di dalam bas Queen Express ya, unit yang kedua. Tadi 5577 tu berwarna kuning kan, di luar sana, tapi sekarang kita masuk unit yang warna merah putih. So agak berlainan warna dia, warna tempat duduk. Seat masih lagi sama, double seat yang dilengkapi dengan tali pinggang, lepas tu cup holder, USB charger port dan sebagainya. Dan sekali lagi saya sebut, tempat duduk ini mempunyai DRS air massage ke messenger. Alright, so sekarang kita berada daripada belakang daripada belakang kita maju ke hadapan. Kita tengok apa yang ada pada bahagian interior dalam bas DFH 3377 ini. Tadi kita tengok warna kuning tu, dia punya yang ni warna kuning, yang ni warna oren. Tapi untuk bas yang ni dia terbalikkan warnanya. Yang ni warna oren, yang ni warna kuning. So lampu masih lagi warna oren. Tempat duduk pula berwarna biru gelap dan mempunyai lining berwarna merah, sama macam warna di atas badan bas ini. Okay, sekarang jom kita lalu tengah-tengah kedua-dua buah bas ni. Yang belah kanan saya warna kuning putih hitam, dan belah kiri saya warna hitam putih dan juga warna merah. Jom kita tengok. Sama saja corak yang ada. Cantik. Yang mana satu pilihan hati anda? Kuning ataupun warna merah? Okey guys, sekarang kita tengok kedua-dua buah bas yang tersegam indah ni yang dah selesai program handover sebentar tadi, dan akan meluncur ke Kuala Lumpur dulu, Putrajaya pada pagi esok pada pagi esok 27 hari bulan Mei 2025. So bas ni akan tinggal sini dulu. Tadi mula-mula kita buat rakaman tadi, tak ada lagi stiker ni, dia up dengan skena, tapi sekarang dah pasang. So baru nampak lengkap kan, bahagian mata bertentang mata untuk bas yang dibuat oleh SHL Coachworks ini. Yuk nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Queen Express kerana sudi menjemput kita, Mr. Bahyu di MD Kasih Bas Malaysia, datang ke sini untuk membuat sedikit review ringkas pada kali ini untuk kedua-dua buah bas yang baru saja siap di SHL Coachworks. Sebuah yang berwarna kuning DFH 5577 dan sebuah lagi berwarna merah DFH 3377. So semoga dengan kelahiran bas baru ini dapat lagi merancakkan industri bas, terutamanya di Pantai Timur dan khususnya di Malaysia. So semoga terus sukses Queen Express, dan kalau ada lagi bas yang nak dikeluarkan di sini ataupun di mana saja, bolehlah jemput Mr. Bas Yop DM ataupun Legasi Bas Malaysia. InsyaAllah Yop akan cuba ruangkan masa untuk review bas-bas Queen Express yang lain. So terima kasih sekali lagi. Semoga kita berjumpa lagi di sesi review bas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.